Hari ni kita nak keluar pergi cari buluh untuk masak lemang. Yes. Untuk apa hal nanti? Banyak untuk kita ni. Okay, let's go. Kita pergi cek lemang dulu. Saya tak ni dia ni. Tak. Hari ni kita naik kereta mahal sikit. Minyak mahal. Disebabkan minyak mahal, kereta pun jadi mahal. Loh, YouTube kat ni ah. Pakai libang sikit. Make-up dulu. Suhu sekarang ialah 44 darjah Celsius. Bapak, berapa suhu? Ya, tak. Ni Selangor, KL 30. Berapa banyak? 7 Meter tak naik pun ni. 7 liter je, Bi. Liter lebih saja. Ada. Itulah kalau nak kau isi bora lain kali jawab belum 40, memang penipu je. Ada lah. Nak jual ni. Beli pen. Oi, kalau mau jual sekarang ni banyak orang nak jual kan? Tak ada. Tak ada harga? Tak ada laku Orang dah. tak nak beli. Itu mampu. Orang tu kata dia tak nak beli. Oh, ya ke? Yang beras sampai nak beli tu. Itu yang paling takut, kamu paling takut. Yalah tu, weh. Matilah. 6 bulan mat sel. Itu kalau dia turun, kalau tak turun meninggal. Nak jual dah tak ada harga. Beko pun tak jalan. Dekat sini. Ingat minyak habis. Minyak habis. Juga. Banyak oh. Tuan rumah. Ramai kapan 20. Itu 35. Berapa tu dia? Ramai ke kecilnya? Hala ke? Ya. Hala sangat dia mah. Bawah ni boleh lah. Ni abang sambil besar-besar gini, Bi. Dia cantik. Sebelah dia pun awal ke? Banyak ni dapat. Banyak oh buluh. Tu. Dekat lemon. Ya lemang. Panjang oh. Ni belah dia ni. Nori sendiri ke ni? Ada getah.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Wih, sebatang ni banyak ni. Tarik terus. Pendek. Ini ya. Acak kan. Ini pun comel tu, ramai. Boleh tu. Ke uas pendek? Nak uas, okey tak? Tu. Tak boleh? Lemang? Ni, ke uas pendek, buah pendek. Pendek. Dia panjang pendek. Atas panjang pendek? Atas panjang tu, 1, 2. Panjang tu, Bi. Oh, panjang pendek ya. Pendek. Uas dia. Macam besar yang. Betul hijau. Besar lah. Jaga. Macam besar. Besar lah kelamir tak? Berapa besar, Bi? Kilo. Besar, Bi. Boleh rasanya. Atas boleh, atas ni boleh. Ni boleh. Itu besar tak sedap. Daripada sini boleh ni. Pada ni ya. Ha? Titisan air mata pipiku. Tu kelamir. Tak cantik? Besar. Jauh macam kecil. Dekat besar. Ni. Boleh tu kelamir. Tu potong kecil nanti. Dan tadi saya kan. Besar tadi. Tu tak payah. Pecah lah, Bi. Baik pecah. Dia dapat besar ni comel. Tu. Pendek pula uai. Uai pula pendek. Ni comel dah ni. Pecah juga. Ni. Bulu banyak. Pecah. Pendek tu. Tengok uai dia. Ruasnya pendek. Mungkin cicit pinti. Hah? Betul? Mana ikut ni? Hah? Ni, Bi. Ni. Ayam. Banyak yang hutan buat. Tu ke sedi tu. Sengai. Ada telur bau ni. Ni, boleh. Ni. Boleh. Ada tak? Banyak lah sini dah. Boleh lemah. Mana? Ni boleh lah ini tak? Ni. Ke pendek gua dia? Panjang. Boleh ni. Tu ke? Tu dia hijau gitu tu. Ni kalau muda dia dia boleh kopi.
Okey. Cara-cara. Okey, untuk dapat hasil baik bang. Dia tak ada pecah pun. Ada teknik dia sebenarnya. Okey, cara dia jangan buya-buya. Kita kali, pusing. Kali, pusing. Kali, pusing. Kali, pusing. Nampak? Nampak tak? Nampak? Gitu. Dia kena pusing. Setiap kali ni mesti pusing. Satu, pusing. 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 Tengok. Gini cara dia. Kalau kita grek sampai bawah, pecah dia. Ni nak marah ni. Gitu cara dia. 11, 12, 13, 14, 15, 16 baru. Tapi ni cantik ah. Tak ni tak tepi. Oh. Macam tu. Balik tak ada dia macam mandi. Mandi dah. Tadi buat ngabah buat rumah tu. Santai. Jangan paksa-paksa. Ada abah-abah. Di mana petang cuti kan? Ya. Buat lemah ni kau. Adalah. Okey. 2 jam sudah. Jadi sekarang ni buluh dah dapat settle. Kita balik basuh. Nak guna pun lambat lagi sebenarnya. Lebih kurang dalam 2 hari 3 hari lagi dah boleh pakai. Buluh ni tak ada masalah pun kalau simpan lama-lama. Janji simpan dekat tempat redup. Tempat sejuk lah. Okey. Jom let's go kita balik.